Matlamat penumbuhan RCI ini sudah tentunya bukan untuk memenuhi selera politik mana-mana pihak, tetapi tujuannya hanyalah untuk mencari fakta dan kebenaran. Namun sehingga kini saya tertanya-tanya, mengapakah laporan RCI ini dengan sengaja didedahkan kepada umum ketika kempen pilihan raya di Negeri Sembilan sedang berlangsung? Adakah antara lainnya ada cubaan untuk mempolitikkan tabung haji demi meraih undi rakyat Negeri Sembilan? Alhamdulillah, Barisan Nasional Perikatan Nasional mempunyai kemenangan besar dan melebihi two-third majoriti di DUN di Negeri Sembilan. Faktanya, laporan RCI tabung haji telah lengkap pada tahun 2022 dan dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada 14 Disember 2022. Justru itu, saya ingin mohon supaya perkara ini dijelaskan dan dinyatakan bersekali atas alasan apa laporan RCI ini diperam untuk tempoh kira-kira 4 tahun lamanya.